Padahal saya sendiri yang tak tahu saya kena scam. Saya dapat maklumat tu daripada kawan-kawan saya lah, yang mana dapat maklumat mengatakan saya minta duit daripada mereka. Seorang kawan tu dia maklum, dia telefon saya, dia tanya, "Hai, hang ada minta duit ke?" Dia kata, "Aku tengok ada lah ekor hang ni minta duit muka sebiji hang. Minta duit betul ke?" Saya maklum pada kawan tersebut, dia kata, "Bukan, itu bukan dari saya, itu orang lain." Tindakan saya selepas saya dapat maklumat mengatakan saya minta duit, saya masuklah Facebook. Andai kata terima maklumat mengatakan saya mohon duit untuk peribadi, bukan diri saya, itu adalah scammer. Setakat ni seorang yang terkena sebanyak RM300. Jadi nasihat saya pada pengguna-pengguna media sosial, haruslah berhati-hati. Apabila dapat maklumat ataupun dapat WhatsApp mengatakan minta duit daripada orang tertentu, kawan-kawan baik sebagainya, saya minta kalau boleh hubungi kawan tersebut supaya tidak terkena. Itulah tindakan yang boleh dibuat.